Industri pertahanan Malaysia terus menunjukkan perkembangan positif apabila syarikat tempatan, Advanced Defence Systems Sendirian Berhad, ADS, memeterai Memorandum Persefahaman atau MOU bersama dua syarikat pertahanan terkemuka dari Perancis, sempena DSA 2026. Majlis pemeteraian tersebut berlangsung dalam suasana penuh bermakna, mencerminkan kesungguhan Malaysia dalam memperkukuh keupayaan pertahanan negara melalui kerjasama strategik dengan rakan antarabangsa. ADS sebelum ini telah mencatatkan rekod pembekalan howitzer tarik 105mm LG-1MK3 kepada Tentera Darat Malaysia, hasil kerjasama dengan KNDS France. Berbekalkan pengalaman tersebut, ADS bersama KNDS kini menawarkan sistem self-propelled howitzer CSR 155mm sebagai calon bagi memenuhi keperluan perolehan self-propelled howitzer kaliber 155mm negara. Sistem CSR 155mm merupakan antara platform artileri moden yang telah digunakan secara meluas di peringkat antarabangsa dan dikenali dengan mobiliti serta keupayaan tembakannya. Melalui kerjasama ini, aspek pemasangan, integrasi, serta ujian sistem dicadangkan untuk dilaksanakan di dalam negara, selaras dengan usaha memperkukuh penglibatan industri tempatan. Langkah tersebut dijangka membuka peluang kepada pemindahan teknologi serta pembangunan kepakaran dalam kalangan tenaga kerja tempatan. Dalam masa yang sama, kerjasama antara ADS dan Thales turut memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan komunikasi taktikal Angkatan Tentera Malaysia. Antara yang ditawarkan termasuk sistem komunikasi taktikal HF-XL serta pembangunan talian pemasangan radio secara tempatan. Inisiatif ini dijangka mampu meningkatkan tahap kesiapsiagaan operasi serta keupayaan komunikasi yang lebih selamat dan berkesan. Penglibatan syarikat tempatan sebagai vendor dalam rantaian bekalan ADS turut diberi penekanan bagi meningkatkan kandungan tempatan dalam setiap program pertahanan. Pendekatan ini bukan sahaja merancakan pembangunan industri tempatan, malah memperkukuh ekosistem pertahanan negara secara menyeluruh. Kerjasama strategik ini juga selari dengan aspirasi dasar industri pertahanan negara yang menekankan pembangunan industri berteknologi tinggi, berdaya saing, dan mampan. Melalui pelaksanaan dasar ini, Malaysia berhasrat mengurangkan kebergantungan kepada perolehan luar serta mempertingkat keupayaan industri pertahanan tempatan. Walau bagaimanapun, MOU yang dimeterai ini masih berada pada peringkat awal dan belum menjamin perolehan sistem secara muktamad. Sebaliknya, ia merupakan langkah awal ke arah kerjasama yang lebih mendalam, termasuk potensi perolehan aset pada masa hadapan. DSA 2026 sekali lagi membuktikan peranannya sebagai platform utama dalam mempertemukan pemain industri pertahanan global dan tempatan, sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap pertahanan serantau.